Perpecahan Parti Demokratik mengenai Israel jelas kelihatan di Michigan malam tadi. Calon progresif Abdul Il Said yang telah berkempen untuk menamatkan bantuan ketenteraan AS kepada Israel antara isu-isu lain memenangi pencalonan Demokratik untuk Senat AS, mengalahkan ahli Kongres pro-Israel Haley Stevens dalam salah satu pertandingan pemilihan utama parti yang paling mendapat perhatian. Stevens telah menelefon Il Said lebih awal untuk mengaku kalah. Perlumbaan ini dilihat sebagai ujian utama arah tuju Parti Demokrat menjelang pilihan raya pertengahan penggal November. Laporan lanjut oleh Samantha Cohen. Di Michigan, perlumbaan Parti Demokrat untuk Senat bertukar menjadi detik mendebarkan pada malam pilihan raya. Calon progresif Abdul El Sayed masih mendahului tipis dengan kelebihan yang semakin mengecil ke atas wakil Amerika Serikat Haley Stevens dalam pemilihan utama Senat Amerika Serikat di Michigan. El Sayed mendahului sepanjang malam, tetapi jurang semakin mengecil apabila undi sedang dikira di Detroit, Flint, dan komuniti lain yang majoritinya penduduk kulit hitam, di mana Stevens menunjukkan prestasi yang kuat dengan hampir 8 tahun di Kongres. Stevens telah mendapat sokongan daripada Kaukus Hitam, Parti Demokratik Michigan, dan Jawatan Kuasa Tindakan Politik Kaukus Hitam Kongres. Sepanjang kempen, kedua-dua calon itu menimbulkan ketegangan dalam Parti Demokratik mengenai identiti politik parti, sokongan terhadap Israel, dan peranan wang dalam politik. Wang keluar, wang masuk dalam Medicare anda untuk kita menang. Terima kasih banyak. Salah satu perbezaan paling ketara antara calon-calon itu ialah pandangan mereka terhadap perang Israel dengan Hamas. El Sayed menggambarkan perang itu sebagai satu pembunuhan beramai-ramai dan mahu Amerika Syarikat menghentikan bantuan ketenteraan kepada Israel, manakala wakil Stevens menyokong Israel dan tidak menganggap perang itu sebagai pembunuhan beramai-ramai. Abdul, saya sudah mengundi. Melihat kemusnahan di Gaza, dan tiada apa yang saya boleh lakukan kerana Presiden saya terus menghantar bom demi bom. Ini adalah cara untuk berkata tidak. El Sayed dengan ketara menolak sumbangan korporat sambil turut menyerang Stevens kerana menerima sokongan daripada AIPAC dan kumpulan-kumpulan yang berkaitan, menyifatkannya sebagai liability politik. Stevens menerima kira-kira $30 juta yang merupakan pelaburan terbesar pernah dibuat kumpulan itu dalam satu perlumbaan. Tidak seperti lawan saya, Anda tahu. Saya tidak menjalankan kempen yang memecah belahkan dan Anda tahu, menyalahkan, Anda tahu. Sebuah organisasi atau sekumpulan orang, Anda tahu, tidak menakut-nakutkan orang. Saya bercakap tentang apa yang Michigan perlukan sekarang. Michigan adalah medan pertempuran presiden dan juga rumah kepada salah satu komuniti Arab Amerika terbesar di negara ini, menjadikannya medan ujian penting untuk masa depan pilihan raya dan ideologi Parti Demokrat. Pandangan yang muncul daripada perlumbaan ini adalah petanda membimbangkan tentang kemana arah Parti Demokrat dalam hubungannya dengan Israel. Pemenang pemilihan pendahuluan Demokrat ini akan berdepan dengan calon Senat Republikan Mike Rogers dalam pilihan raya umum pada bulan November. Jadi untuk mendapatkan lebih banyak pandangan, saya berbesar hati untuk mengalu-alukan wartawan kanan Owen Altman yang kini bersama kita dari Petah Tikva. Gembira dapat berjumpa dengan anda, Owen. Jadi perlumbaan yang mendapat perhatian ramai di Michigan ini menonjolkan perdebatan mengenai Israel, politik progresif dan masa depan Parti Demokratik. Apa pandangan anda tentang cara Abdul El Sayed menjadikan tindakan memburuk-burukkan Israel dan AIPAC sebagai tema besar dalam kempen ini? Apa yang boleh anda kongsikan? Anita, ini memang menyakitkan. Ia menyakitkan bagi saya sebagai anak jati Michigan yang membesar di tengah-tengah komuniti Yahudi Detroit dan membaca serta mendengar apa yang telah diperkatakan oleh orang ramai sejak beberapa minggu lalu ketika saya mengikuti perkara ini dan sudah tentu hari ini. Lihat, ini adalah satu perlumbaan yang mengambil skala yang sangat besar, skala mega. Seorang ahli komuniti di Facebook malah menggambarkannya sebagai sesuatu yang bersifat eksistensial. Idea bahawa anda akan mempunyai seorang senator yang berkata dan mengambil pendirian seperti yang diambil oleh El Sayed di negeri kita adalah sesuatu yang benar-benar saya rasa merupakan tamparan yang sangat hebat untuk komuniti. Rabai-rabai dalam komuniti hari ini, Benita, sedang bercakap tentang ketahanan. Mereka bercakap tentang kebanggaan menjadi Yahudi. Mereka bercakap tentang harapan. Tetapi apabila mereka pergi ke Facebook dan membuat seruan seperti ini, ia menunjukkan keadaan orang ramai sekarang bahawa mereka memerlukan mesej seperti itu. Betapa terdesaknya orang ramai. Tetapi lihat, perbezaannya memang sangat ketara. Sebab itulah perkara ini mendapat begitu banyak perhatian bukan sahaja daripada pengundi Michigan tetapi juga di peringkat kebangsaan malah antarabangsa seperti yang kita bincangkan sekarang, pertembungan besar dalam parti yang sangat memberi tumpuan kepada Israel. Seperti yang awak katakan, Benita, Abdul El Sayed terus berdepan dengannya, menjadikan AIPAC dan Israel sebagai isu utama, mungkin juga isu paling utama dalam keseluruhan kempen, sesuatu yang sebelum ini tidak pernah terlintas di fikiran kita. Bagi saya membesar untuk melihat perkara seperti ini berlaku. Ini satu tamparan untuk AIPAC. AIPAC hari ini tampil dan berkata bahawa mereka tidak bimbang tentang satu pilihan raya atau satu kitaran pilihan raya, bahawa ini ialah perjuangan jangka panjang, merentas generasi. Itulah istilah yang mereka gunakan, perjuangan generasi. Tetapi ia tetap terasa pedih pada saat ini dan ia sukar.
Sekarang, sudah tentu, apa yang membezakan perkara ini, contohnya, daripada pemilihan utama di daerah Kongres New York, ialah Michigan bukanlah negeri yang cenderung kepada Demokrat atau daerah yang cenderung kepada Demokrat. Ini negeri penentu dan Abdul El Sayed akan mempunyai laluan yang sangat sukar di hadapan dalam pilihan raya umum menentang calon Republikan yang tidak akan dilihat sebagai ekstrim, malah akan dilihat sebagai arus perdana berbanding yang lain dalam parti Republikan kepada golongan bebas dan beberapa Demokrat yang kecewa, termasuk Demokrat Yahudi yang kecewa. Dan ya, dalam perubahan yang sangat-sangat sengit, ada kemungkinan perlumbaan itu hanya 0.5% atau kurang dan Mike Rogers akhirnya menang pada bulan November. Ia mungkin disebabkan oleh undi Yahudi di Michigan. Ia adalah satu kemungkinan. Tetapi perkara ini telah menjadi sangat besar, benar-benar menyentuh hati. Saya rasa orang Yahudi yang tinggal di Michigan. Dan saya rasa ia sepatutnya benar-benar membimbangkan kita di sini di Israel apabila kita melihat ke hadapan. Bercakap tentang kebimbangan itu, secara lebih umum, ramai yang bimbang tentang kebangkitan sosialis demokrat di Amerika Syarikat, gabungan luas dalam parti itu dan bagaimana kesan daripada kumpulan progresif ini boleh memberi impak sehingga ke pilihan raya Presiden 2024. Apa pendapat anda tentang perkara itu? Ia adalah kemungkinan yang nyata. Jika rakyat Israel sudah biasa dengan calon Demokrat arus perdana yang mengkritik Israel, mereka akan menjadi lebih kritikal terhadap Israel sekarang berbanding sebelum ini. Kita mungkin akan terjaga, Benita, dalam masa setahun saja mendapati ada calon yang mula meraih sokongan dalam peringkat awal pemilihan utama Demokrat yang berasal dari sayap kiri tegar, dari sayap kiri jauh, Alexandria Ocasio-Cortez atau seseorang yang lain yang bukan sahaja mengkritik Israel tetapi benar-benar mahu memutuskan hubungan Amerika Syarikat Israel dengan cara yang sama seperti Abdul El Sayed. Sekarang, penting untuk dinyatakan bahawa sekurang-kurangnya terdapat perbezaan yang halus antara beberapa pendirian mereka. Sebagai contoh, Zoran Mamdani menentang idea sebuah negara Yahudi dalam apa jua cara atau bentuk. Apa yang Abdul El Sayed katakan? Ia berkata, saya tidak menentang idea sebuah negara Yahudi secara prinsip. Tetapi, anda perlu tunjukkan kepada saya bagaimana ia selari dengan nilai-nilai liberal. Dan saya masih belum melihatnya. Maksudnya, dia memang ada sedikit ruang untuk flexibility dalam isu seperti itu dan mengatakan dia mengiktiraf penentuan nasib sendiri orang Yahudi. Sekarang, saya katakan dalam kurungan, jika anda mengiktiraf penentuan nasib sendiri orang Yahudi, ia adalah penentuan nasib sendiri. Ia terpulang kepada kami untuk tentukan. Jadi, bagaimana itu selari dengan kenyataan anda bahawa anda perlu meluluskan sebuah negara Yahudi? Tetapi apapun, perbincangan falsafah ada beberapa nuansa. Tetapi secara gambaran besar, dia sememangnya sebahagian daripada kumpulan ini. Walaupun dia berada dalam kumpulan ini. Walaupun dia tidak secara rasmi menggelarkan dirinya sebagai sosialis demokratik. Dan seperti Zoran Mamdani, isu Israel benar-benar menyentuh dirinya secara mendalam dan merupakan sebahagian daripada teras siapa dirinya. Yang merupakan salah satu sebab mengapa dia terus berdepan dengannya dalam pilihan raya umum. Bersama dengan satu lagi sebab yang saya rasa dia bangkitkan dengan wajar. Iaitu AIPAC memang membelanjakan 30 juta dalam perlumbaan ini melalui dana luar. Jadi, ia adalah bahagian penting dalam kempen Haley Stevens. Pada dasarnya juga, jadi dia turut menyerang perkara itu dan menggabungkan serta menyatukan isu Israel dan Perang Gaza dengan isu wang dalam politik yang sudah tentu tidak akan mendapat sambutan dalam kalangan pengundi Amerika. Melihat kepada perlumbaan khusus ini, Donald Trump berkata ini adalah berita baik untuk Republikan. Adakah dia betul? Itulah persoalan besar. Ini adalah hujah yang dikemukakan oleh Haley Stevens sepanjang kempen. Mereka memerlukan hujah yang lebih konvensional. Maksudnya pilih calon sederhana. Ini negeri yang seimbang secara politik, Michigan. Ini negeri penentu. Ini negeri yang menunjukkan kita akan berdepan pilihan raya umum yang sengit. Jadi anda perlukan pengundi untuk memilih calon sederhana kerana itulah orang yang paling baik mendapat undi pengundi bebas. Apa kata Abdul El Sayed? Dia kata itu bukan cara yang betul untuk melihat perkara ini. Ini bukan pilihan raya kiri kanan. Ini adalah pilihan raya anti-establishment. Mike Rogers akan menjadi tokoh establishment. Jadi anda tidak sepatutnya memilih seseorang yang lebih sederhana. Anda patut memilih seseorang yang anti-establishment untuk menunjukkan perbezaan itu. Dan itu adalah saya. Saya ingin membuat satu perkara terakhir, berita. Margin di sini sangat tipis. Dan terdapat ramai sekutu berpotensi untuk komuniti Yahudi di Michigan dan di luar. Kami mempunyai beberapa Demokrat Yahudi arus perdana yang pro-Israel dari Michigan, termasuk seorang ahli Kongres. Seorang bakal ahli Kongres yang dijangka akan dipilih pada bulan November. Kami akan pergi ke Washington pada bulan Januari. Kami melihat undian besar dalam komuniti kulit hitam walaupun bukan kerana Israel. Tetapi terdapat kumpulan berpotensi yang merupakan sekutu untuk AIPAC dan untuk komuniti Yahudi di Amerika Syarikat pada masa hadapan dalam Parti Demokrat. Mereka menunjukkan kekuatan mereka di peti undi sepanjang tempoh pemilihan utama ini. Ia tidak cukup untuk membantu Haley Stevens mencapai kemenangan. Tetapi terdapat pakatan dan hubungan yang boleh dibina oleh kumpulan pro-Israel dan Yahudi dalam jangka masa sederhana hingga panjang. Dengan komuniti kulit hitam di seluruh negara, dengan komuniti Kaldea di Michigan sebagai contoh, walaupun mereka tidak sepenuhnya berada dalam Parti Demokratik dan terdapat asas-asas untuk membina pakatan yang berpotensi yang boleh menjadikan AIPAC bukan sahaja dilihat sebagai pihak yang jahat seperti mana ia digambarkan dalam pilihan raya ini, tetapi sebagai sebahagian daripada gabungan yang pada saya boleh menjadikan pendirian pro-Israel lebih kukuh melalui kerjasama dengan kumpulan lain dalam Parti Demokratik jika anda berfikir secara strategik untuk jangka masa panjang. Sentiasa menghargai pandangan anda. Terima kasih banyak wartawan kanan Owen Altman secara langsung dari Petah Tikva. Terima kasih banyak.